Juara terbanyak Syah, terbesar ayuh ni. Ada ya? Ada barang kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Slow Kedah. Okay, apa khabar korang semua? Okay, saya doakan korang semua yang menonton video ni sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Kepada yang baru jumpa channel Slow Kedah ni, yang belum subscribe, bantulah dengan tekan button subscribe, like dan juga share. Kepada yang dah, saya ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik. Okey, hari ini saya mancing di area kunci air apa? Pai Jerman. Macam tu lah. Target cari udang galah. Cadang nak kat jambatan tu, tapi ada orang korek tengah membersihkan sungai. Okeylah, harap ada hasilnya. Saya nak setting dulu. Belum setting lagi. Kawan-kawan saya ada di sana. Tak nampak. Buat tu nak ikan. Dapat anak ikan dah. Ikan apa tu? Ikan duri. Alamak. Okey, kawan saya ada Syah, ada Pok ni, dan juga lah Syah dah strike lah. Okey, harap adalah mana-mana percubaan pertama di sini. Okey, umpan hari ni adalah percubaan pertama lah ni. Pumpun kering. Pumpun kering. Tak susah je. Lihat. Okey, cubaan pertama menggunakan pumpun kering yang boleh didapati di Shopee juga TikTok. Tapi bau dia marvelous lah bau dia. Tak lekat dia. Kat tepi tadi. Okey, jom lancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara tarik tadi kan? Cek. Oh lama. Dah kereba lah geng. Ada kereba depan ni geng. Tarik-tarik atau kereba. Ya aduh lah, kau dia lepas ganti kan. Ni tersangkut. Luar sangkut. Tak boleh lah letak tepi ni. Dah putus. Kena cukai. Alah, tutup lagi. Tutup lagi geng.
Setakat ni ada tarik, tapi balas balik tarik lekat pula pada apa ni, rubber. Dahnya putus. Hanya buatlah rambut lain. Belum ada rezeki lagi. Ya, dekat rambut udang. Dah cucuk. Simpulkan ujungnya, mudah sahaja. Saya beli. Terus je. Dah siap. Pakai mata Eagle. The Eagle 4213 saiz 3 dengan rambut tali Yupon. Okey, jom. Sangkut. Tarik je sangkut. Hai. Try pakai udang, pakai cacing. Kumpul tadi ada ambil je, tapi sekali dua ni tu. Tapi semuanya berkesudahan melekat kat rubber. Ada ambil tapi lekat kat rubber. Dah 4 kali kena cukai. So pindah ke sini. Try cacing pula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kat situ dah ada ambil, tapi itulah rubber juga. Cipit tak putus. Cuma lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. A few moments later. Ada ya? Ada barang kan? Ada barang. Alhamdulillah, ada barang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ada barang. Barang baik punya. Terima kasih ya Allah. Later. Ya. Sama-sama lesen kita. Mantap, terbaik. Ini mau betul. Okey. Dah tak ada. Dah tak ada lagi. Tak ada. Ada. Ada barang. No. Duri barang. Duri. Miss call. Cik, bahan terlepas 2 kali. Ada barang. Tak ada. Alamak, tak ada. Oh, syah saja. Dia tak besar tapi dia banyak. 5 ekor 6 ekor ada lah. Rezeki. Ikan lampam. Dapat lampam tak? Oh, dahsyat Syah. Okey lah geng. Dah 11.30 nak balik. Dapat seekor je. Yang lain putus. Ada masa tarik tapi putus. Terima kasih Ponik. Komplot sama. Dapat seekor je. Tapi paling besar ni setakat ni lah. Tu ada lagi tu.
Pasang Ha. tadi. Leh pun banyak juga. Banyak apa seekor? Itu banyak ekor tu mak sana tu. Mak Syah. Mak Syah. Juara terbanyak Syah. Terbesar ayah ni. Ya yang, terima kasih menonton. Yang mana dah subscribe, saya ucapkan juta terima kasih. Mana yang belum, bantulah dengan tekan button subscribe. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.